Kalau korang suka makan seafood, korang wajib tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, kita ke pasar cari bahan dulu. Bila dah dapat semua bahan, bolehlah kita start memasak. Mula-mula, korang rebuskan air dan masukkan rempah dan seasoning. Masukkan sekali lemon, bawang holland dan daun salam. Tujuan kita rebus seafood kita dalam air berempah ni supaya kita punya seafood tu bau dia wangi dan sedap. Jangan risau, semua senarai bahan akak dah letak dekat caption. Untuk rebus ni pula, korang jangan rebus lama-lama. Dalam 5 ke 10 minit dah cukup. Lepas tu kita angkat dan ketepikan. Bila dah siap tu, sekarang kita nak masakkan dia punya sos pula. Panaskan butter dan tumiskan bawang putih dan bawang holland. Untuk rempah ni, pastikan korang guna rempah dari Mak Siti. Cari yang combo pack macam ni sebab senang kita nak guna dan senang juga kita nak simpan. Dalam tu, dia memang dah ada siap-siap semua jenis rempah yang kita perlukan. Lepas dah masuk semua bahan, kacau-kacau dan dah siap kita punya kuah. Tuangkan sos dia ke atas seafood kita tadi. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, seafood boil yang super simple, super sedap. Rasa dia yang pedas-pedas manis, tambah pula dengan wangi butter dan rempah yang fresh dari Mak Siti. Seriously, korang wajib cuba sebab sedap sangat-sangat. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.